Semalam Haji Hadi berucap. Lepas tu Faizal Azumu, Timbalan Presiden Bersatu pun berucap. Dia kata apa? Penting untuk Kedah kita pertahan. Kelantan kita pertahan. Terengganu kita pertahan. Kita kena kalih Selangor dengan negeri-negeri lain. Negeri apa? Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan. Kalau 6 negeri ini berpindah kepada Perikatan Nasional, apa yang akan berlaku? Bulan 8 akan ada perubahan di peringkat kerajaan pusat. Ini yang dia cuba tanam di kalangan rakyat supaya rakyat pun keliru. Seolah-olah akan berlaku perubahan. Dia masukkan dalam kepala orang, menang 6 negeri, kita tukar kerajaan. Tuan-tuan dan perempuan, ini pun satu lagi pembohongan. Tengok, Presiden PAS yang Tok Lebah itu pun boleh bohong dan tipu. Kita hari ini pilihan raya negeri. Oh, nanti akan ada kaedah demokrasi lain. Kononnya akan ada yang lompat. Kalau lompat, kita ada pertama, akta anti lompat parti. Kalau siapa yang lompat, dia kena kosongkan kerusi dan akan diadakan pilihan raya. Oh, tak apa, kita adakan pilihan raya juga. Ada kenyataan, kononnya mereka bersedia untuk kosongkan kerusi untuk adakan pilihan raya dan mereka yakin boleh menang. Satu lagi, jangan lupa, kalau ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional, ada bond, ada bayaran yang sudah pun dipersetujukan dalam kontrak, dalam perjanjian bila nak jadi calon. Apa dia perjanjian dia? Kalau sekiranya aku lompat, aku keluar daripada parti, aku tidak patuh dengan keputusan parti, maka aku kena bayar 100 juta ringgit. Bukan saja kita ada akta anti lompat parti, yang kedua kita ada 100 juta. 2 bulan lepas, Zuraidah, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah pun menetapkan Zuraidah bekas naib Presiden Keadilan sebabkan dia lompat parti pada 2020, maka dia kena bayar bond yang ditetapkan dalam perjanjian antara dia dengan parti keadilannya sebanyak 10 juta. Keadilan letak 10 juta ya, kita letak 100 juta. Jadi kita ada 2 mekanisme ataupun benteng yang akan menghalang daripada proses lompat-melompat ini. Kalau tak ada, hancur lebur macam 2018.